buat stop loss counter ni. Saya dah beli Micron ni pada harga 22 contoh kan. Untuk kawan saya kan, macam kawan saya Zaidi ni kan. Okey, saya beli dia ada 107,000 unit. Dia beli 22. Lepas tu dia fikir-fikir, kau ni kalau harga 19 aku nak cut loss kau lah. Boleh kita tekan limit ni, kita tekan stop limit. Lepas tu kita masuk unit dia berapa. Lepas tu kita letak price kat sini. Tak nak 19 jauh sangat lah. Kau pergi je 20.05 ni aku nak cut loss. 205. Lepas tu dia bagi tahu lah, pada harga 205 ni berada ni rugi 2,000 lebih. Tetapi dia terus terjual. Faham tak? Maknanya dia boleh lah buat kerja macam biasa apa benda semua. Harga tu turun je 205, sap, dia terjual. Jadi yang ni salah satu function untuk kawalan risiko. Maknanya kalau broker yang bagus, dia memang kena ada function stop loss ni untuk kita kawal kita punya trade lah. Kan? Jadi itu fungsi buy sell stop limit. Dan function buy stop limit ni nanti dah akaun anda semua dah siap, boleh mohon lah, dia mudah je, dia memang boleh dapat ni. Macam intraday IDSS tu, tuan-puan kena jadi sophisticated investor. Baru lupa saya nak cakap, baru boleh buat IDSS. Yang tadi, yang short tadi tu. Yang ini tak payah, boleh terus mohon saja kan.